setakat bulan Ogos 2025, dasar Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT untuk menawarkan perkhidmatan bas percuma kepada golongan warga emas, pelajar sekolah, mahasiswa dan OKU telah memanfaatkan 49,611 orang. Perkhidmatan bas.my percuma ditawarkan di negeri masing-masing melalui kad konsesi bas.my yang dibuka kepada warga emas berumur 60 tahun ke atas, pelajar sekolah, mahasiswa awam dan swasta serta OKU. Perkhidmatan bas.my di bawah program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti memberikan tumpuan di kawasan ibu-ibu negeri dan sekitarnya, khususnya di luar Lembah Kelang. Setakat Oktober 2025, perkhidmatan bas.my telah beroperasi di kawasan Kanggar, Kota Star, Ipoh, Seremban, Melaka, Johor Bahru, Kuala Terengganu, Kota Baru dan Kuching. Perkhidmatan ini juga sedang diperkenalkan secara berfasah di Kota Kinabalu.